Di balik seniman yang kita lihat hari ini, tersimpan satu cerita yang tak pernah terungkap. Dulu, semuanya nampak gelap. Saya rasa macam dah tak ada harapan untuk belajar. Setiap pagi, mereka melangkah ke sekolah dengan beban yang berat di bahu. Bukan sekadar buku, tetapi harapan yang semakin pudar. Walaupun kaki terus melangkah ke sekolah, tapi hati tetap rasa berat. Mampu ke saya? Dan akhirnya, kenyataan pahit itu datang. Angka yang merobek semangat seorang pelajar. Saya 36% je. Dia 30%. Perasaan rasa nak menangis ni, kami rasa dari tahun lepas lagi. Namun, cahaya mana muncul di hujung terowongan. Kehadiran teknologi AI membangun sinar yang baharu. Tapi, kami tak pernah mengalah. Cikgu kenalkan kami dengan AI. Kami cuba belajar dengan bantuan AI. Siang berganti malam, segala usaha dilipat gandakan. Kerana kejayaan menuntut pengorbanan masa dan tenaga. Tak kira siang ataupun malam, kami tetap teruskan usaha. Semuanya jadi mudah dengan AI. Kali ini, kami melangkah dengan lebih yakin. Kami dah sedia. Kini, suasana sekolah tidak lagi dirasakan sebagai beban, tetapi medan untuk membuktikan keupayaan diri. Alhamdulillah, saya 98, Ryan 94. Kami berjaya dan kawan-kawan pun berjaya. Genggamlah impianmu dengan teknologi dan azam yang kuat. Tak ada yang mustahil untuk digapai.